Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. So, saya Elvira. Hari ini saya nak beritahu. Sekarang kita tengah berlangsungnya majlis penutup bagi Iyah Ramadan di College Vocational MUA. Jadi, tanpa berlengahkan masa, mari kita saksikan. Afil surat hasanah wa qina adzaban nar. Wassallallahu dan pembelajar pada pagi ini dan saya pun Kami wakil Pak Indi mengucapkan jutaan terima kasih. wa inna Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Saya Elvira. Di sebelah saya ini ada seorang ustaz di College Vocational MUA. Boleh ustaz perkenalkan nama ustaz? Nama saya Ustaz Abdul Muiz bin Ahmad, pensyarah bahasa Arab di KVMUA. Boleh saya tanya dekat ustaz Muiz beberapa soalan? Silakan. Okey, saya nak tanya ustaz kan. Bagaimanakah program ini dapat memupuk cinta akan Al-Quran bagi kalangan-kalangan pelajar maupun pensyarah yang menyertai program khatam Al-Quran pada hari ini? Okey, program Iyah Ramadan ini sangat membantu untuk memupuk semangat cinta akan Al-Quran kepada para pensyarah, khususnya kepada pelajar melalui yang pertamanya dengan banyak program-program yang kita anjurkan seperti khatam Quran, iftar jama'i, kaligrafi khat dan sebagainya. Dengan program-program ini insya-Allah akan dapat membantu para pelajar lebih bersemangat untuk berpuasa di bulan Ramadan, seterusnya untuk mengharungilah cabaran-cabaran dalam bulan Ramadan tersebut. Okey, soalan kedua kan ustaz, saya nak tanyakan ustaz kan. Bagaimana kalangan-kalangan pelajar kat College Vocational MUA kita ni dapat memahami dan menghayati ayat suci Al-Quran kita? Okey. Cara pelajar nak memahami Al-Quran ialah contohnya program yang berada di belakang kita ni, khatam Quran. Dan kita akan bekalkan dengan surah-surah yang ada terjemahan contohnya. Dengan benda itu para pelajar seterusnya dengan para pensyarah pun akan lebih memahamilah ayat Quran tersebut. Seterusnya dengan pertandingan azan, khutbah, insya-Allah akan dapat lebih tarik lagi para pelajar untuk lebih memahami dan lebih mentadabbur ayat Quran ini. Saja. Baik, terima kasih ustaz. Sama-sama.